bilangan besar bandaraya yang menduduki tempat teratas yang dikatakan berdaya huni, mempunyai tepian air atau sungai yang dimanfaatkan untuk tarikan ekonomi dan daya boleh huni. Di negara kita pula, Sungai Kelang merupakan aset semula jadi, tetapi ianya kurang dimanfaatkan. Sesungguhnya Sungai Kelang yang mengalir di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur mempunyai segala ciri untuk menjadi tepian air yang segar dan penuh dengan pelbagai aktiviti kehidupan. Kerajaan telah mengumumkan pelaksanaan 9 projek permulaan atau entry point projects di bawah program transformasi ekonomi bagi Greater Kuala Lumpur Klang Valley yang dijangka akan menghasilkan 190 bilion PNK tambahan menjelang tahun 2020. Seperti yang kita sedia maklum, salah satu daripada EPP tersebut ialah memelihara Sungai Kelang untuk dijadikan pusat warisan dan komersial bagi Greater Kuala Lumpur dan Klang Valley. Sebab itulah projek ini telah kita ilhamkan. Projek Mega River of Life ini akan membuka satu detik sejarah yang baru bagi penghuni di Kuala Lumpur dan Klang Valley ini kerana potensi ekonominya yang amat besar dan daya hidup yang boleh kita cetuskan kepada tahap yang jauh lebih tinggi. Projek River Life ini merangkumi 3 komponen. Pertama, pembersihan sungai. Ini tanggungjawab Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Kedua, ialah pengindahan koridor sungai. Seterusnya, meningkatkan tarikan bandaraya Kuala Lumpur sebagai destinasi pelancong bertaraf dunia, mewujudkan rangkaian laluan berbasikal serta pejalan kaki dan pengangkutan air. Ketiga ialah pembangunan tanah, kerajaan dan juga yang dimiliki oleh swasta sudah tentu akan merangsang pertumbuhan ekonomi dan dapat merealisasikan nilai yang lebih besar untuk kerajaan dan rakyat. Jadi selain daripada pembangunan secara fizikal dan juga nilai ekonomi yang boleh dibawa melalui projek ini, ia juga menuntut kepada perubahan sikap dan sistem nilai kehidupan kita semua. Supaya melalui projek ini, kita akan melalui satu proses transformasi yang besar. Bukan saja transformasi fizikal, tetapi transformasi minda, yang mana inilah jaminan bahawa projek River of Life ini akan mencapai kejayaan yang sepenuhnya. Dengan harapan demikian dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan membesar hati meresmikan upacara pecah tanah dan permulaan projek River of Life ini.